Hui, anggo. Oh. Pokok tinggi, galah tak ada. Tak apa. Duri dia tajam oh. Duri anak sawit ni. Hui, anggo. Oh. Kita minum air nyor dulu. Tadi ada tu. Kecil pun dia ada air ni. Isi tebal. Buahnya kecil je. Oh, haus. Oh, manis oh rupanya. Dia tak ada terasa minyak ah. Manis. Tebal isinya. Ini umbut kelapa sawit. Ha, tengok duri dia. Ah, dah selesai dah. Ah, ini umbut kelapa sawit ni. Ini umbut kelapa ya. Nyor. Ah, yang ini kita tak boleh panggil nyor, yang ini boleh panggil nyor. Ah, tak pernah lagi dengar orang cakap nyor sawit. Ah, ini kelapa sawit. Ah, ini buah kelapa. Ah, ada beza tu. Ah, ni buah kelapa sawit. Kelapa sawit dia lembut sikit. Ah, dia punya itu. Dia punya umbut tu. Dia lembut sikit. Ni dia manis. Kelapa sawit dia tak manis. Beza dia umbut kelapa sawit. Ha, ini. Dia ada macam daun tu ha. Kelapa sawit. Tapi umbut kelapa dia tak ada. Ha. Dia putih sikit kelapa. Kelapa sawit dia tak manis. Yang kelapa manis. Okey, kita dah selesai dah. Makan apa ni, minum air kelapa. Makan umbut kelapa. Lepas tu makan umbut kelapa sawit. Ha. Apa ni, kelapa sawit ke kelapa ke, dua-dua sedap. Kalau tengah lapar, dua-dua sedap. Itulah umbut dia. Ini umbut dia kecil sangat. Ni. Ini sedap. Dia ada manis tu. Dia macam ada air.
dalam ni lah. Tapi ramai orang tak nak makan, tambah budak-budak sekarang dia tak nak makan. Dia macam span aja. Dia macam span dia punya ni. Ni orang tak ada gigi sedap makan ni. Dia macam span. Dia berair. Pasal dia macam lempung. Ini apung ni kalau nyo tua-tua dah bertuneh, udah tumbuh, dia memang banyak dalam ni. Inilah bagi bekalkan untuk ni tumbuhan pokok tu. Dia tumbuh daun, inilah bekalan dia. Macam pusat dia ni. Lembut. Tadi yang saya makan tu dia manis ada air. Dia dah tak ada. Apa pun bolehlah cuba kalau siapa nak cuba. Tapi banyak kerja sikit lah, lebih sikit kerja. Okey, Assalamualaikum dan salam Horas.